Ya, okey. Dia makan orang kan. Bos for. Apa ni? Aku yang di kelemahan aku lah. Kelemahan. Betul. Bukan kelemahan, kelebihan. Kelebihan. Lebih mak. Kelebihan. Bukan kelemahan. Ya. Saya. Dua-dua lah. Saya Aisyah. Aisyah binti Ngolo. Duduk kelas mana? Ni dah sampai ke? Ini apa? Sampai dah tu. Kari. Saya nak tahu lah. Assalamualaikum. Sampai ya baru nak makan. Makan. Adik. Bagi lauk ni. Baru sampai ke? Apa dia? Baru sampai? Aku sampai. Tadi nak keluar awal ada pula hal yang tak dapat dielakkan. Cik, nak ingat dia punya angku belakang ni. Ya, dah mati. Tepuk dengan belakang dengan nawa tu. Dulu masa kita saya pertanian ada seorang perempuan, kita dua orang. Siapa dia? Ada ke? Mana Ada. Kelas kita dua orang. Dua orang. Tak ingat. Dua orang. Dia daripada sekolah luar. Ada dua orang. Ya. Aku tengok siapa dia. Tengok, tanya tengok. Cikgunya kita Cikgu Mariam. Mariam. Cikgu Mariam. Mula cikgu. Itu Pak Izzah kata Cikgu Mariam hidup lagi. Kenapa tak ajak dia sekali? Mariam. Cikgu Mariam tu sihat lagi ke? Tak tahulah sihat tak sihat tapi ada lagi lah umurnya. Mungkin 80. Kita pun dah 60 bayang lah. Mi. Alam aku tengok kau macam orang muda tak? Macam ni kau macam orang tua tak? Macam tu betul. Macam aku orang tua. Kau memang macam orang muda kan? Okay. Betul tak? Dalam ni sebenarnya dia sama yang Habis betul kan? Pandai kena. Ambil beg tu aku tak pakai tu. cawannya letak di mana? Cawan. Oh, cawan plastik. Letak atas meja. Cawan plastik. Buah kat tangan. Terima kasih. Ini tak kena. Siapa sudah tak akhir tak tahu. Siapa juga dah. Sudah. Usairi. Sairi. Sairi. Saya satu kelas dengan Hasnah dulu. Satu kelas dengan Hasnah. Hasnah Aslan ni tadi. Dia dah jumpa dah. Usin dah. Hasnah lah racun dengan Pak Izzah. Awak tiga. Mani mana? Ni, Melayu mani. Apa ya? Lari kerja manis. Ada. Kita dah tua ni jangan makan gula ya. Aku dendam aku kat Mak An dah berjaya. Jaya kat dia. Berjaya. Syukurlah. Tapi kan arwah pos saya kata kena merah. Ayah dia dulu dengan pos dia pangkat ni. Ada diangkat. Sebab dengan pos dia di Tanah Merah. Sebab orang dulu kan suka ngantuk kat Pak Syed. Kan. Mai terus aku dah lama tak buka. Tak sini Allah anak dah. Ya kot. Macam tu yang ada satu titik pun tak ada. Banyak kita ambil gambar. Apa dia? Oh, yang suka tu apa iPhone punya. Satu titik. Hilang mana gambar tu dah hilang. Saya pun dah lupa. Tengok sekali lagi baru ingat Mi. Si Rahman beritahu. Yang saya bagi ke sini, saya cakap kan, dia kata dia ni tak pernah satu tahun pun kan, tak tahu dia. Tak apa. Tak apa. Itu salah. Dah dulu Rahman. Macam mana abang kau tak pernah cerita ya? Ya. Singkai nak cerita tak ni. Kami daripada ngajar dulu pun selalu sekali. Tanya je lah. Takkan nak cerita. Adik ikan.
Set lagi lepas tayangan video ni dan nak minta mak ni bocah. Ada pesan dengan rangkap. Okey. Dia amanah lah saya. Kalau orang amanah saya anulah. Saya tak kira. Tak kira. Jangan dia gaduh. Kisah tertolong. Tengok tau. Dengan speaker ada. Topik pun tu. Muka-muka tu lagi. Lagi risau. Itu yang aku tak nak datang. Bila aku datang, kau pun macam-macam permintaan. Kenangan. Kenangan tu tak ada kenangan. Betul tak? Okey. Ada dalam tu. Tapi tak berapa clear tu sebab cerah tau. Dari sini kain. Allah. Usairi. Duduk mana? Duduk cakap-cakap kampung. Ni kena ke? Syukur. Tapi dah tengok gambar dah tahu dah. Oh. Aku pergi tempat. Umur 16 aku duduk Singapura lah. Buat kerja ke tu? Aku buat baju tinggi yang kau kerja cakap ni dengan kerja atas lah. Kerja bawah. Dia atas pada kita setahun. Tapi mula tu SLP. Dia mengulang. SLP mengulang. matematik tak dulu eh. Ha. Tapi mesti buat situ. Aku pula muda setahun daripada hangpa. Ya ke? Bukan sekali. Aku dah pernah. Tu mana ada orang TV warna, rumah dia je ada TV warna. Kita pergi raya-raya kan. First time tengok TV warna. Rumah dia. Wah, gila. Okey, masuk. Ambil gambar. Ambil gambar, ambil. Yes, siapa? Jangan pengajar, begitu ketika lumus pada hari ini untuk menjadi Indonesia. Thank you, siapa? Barista ahli jalan Indonesia. Ha? Tadi SD tadi. Dah berapa? Satu kelas. Sekarang dia Satu kelas tak? pulang SKC. Ni ada tadi. SKC. Ada minta wakil SKC untuk ready untuk Ni siapa? sesi berkorban. Ni siapa? Lagi cepat kita buat projek ni lagi sekolah. Oh, okey dah. Ada gambar ya. Yang ni? Yang ni kena. Dia dekat kau badminton. Kat takraw. InsyaAllah. Saya akan Yang ni. buat jualan rampung. Anak kita ready. Kelas sama kan? Pukul perkembangan jualan rampung. Allah dah habis. Itulah rahmat kita dari Allah. Nasihat dan pendapat. Mana ni? SK dulu tidak lama. Siapa nama ni? SK Sarau. Zakiah mana? SK. SK. Nana, SK. cari makan ni. Oh. Ingat tak jumpa jari. Saja je nampak dia sana nampak tak. Oh. Saja bohong ni. Bukan payah. Saya kata datang. Ya ke? Tak baca lah tu. Tak pakai lah kot. Itulah, bila lah nak jumpa dengan sini kan saya kan? Zaman sekolah dulu. Oh, hai. Ni pun ada yang tak datang, Ahmad tak datang. Tak ada. Apa ni Rohaya mana? Ada tak? Sana. Tak kenal. Kalau tengok muka dah tak cam. Cam. Cam lagi kita. Udahlah merokok dari zaman sekolah merokok. Tak habis. Tu lagi lama. 4, 6, 8. Sombong lah. Tengok dia malas tu. Nyom. Tolong ambil nama Ustaz. Tolong ambil. Okey, terima kasih. Sherin tu tak kenal. Ya, ada. Lama tak jumpa dia. Okey. Nak
tak kena. Tak ingat. Tak ingat. Tak ingat tu. Kisah 5. Anak kena kan? Tak dia. Tak dia. Jangan. Normal anak Sini Pak. Tapi dah kerja sampai hati tu. bukan tak kena tu. Rahim. Dia berisi kena pak. Jago. Sarimah, Rosnani. Rosnani. Tapi Fatimah tak dapat. Dia salah dah sahabat semua katanya. Alah. Jadilah wakil kita je. Okey, kami bukan lelaki. Kita Nak capek tahu, rumah capek tahu yang bawah. bawah. Malam-malam tu banyak tu mana dah tu. Sebab tu dia dua. Aziza tak ikut ke? Aziza tak ikut. Last kita jumpa dekat Ipoh kat supermarket. Supermarket dah. Kalau anak lepas sukan C Manila. Tak ingat. Kalau nak je. Tak. Tanya sebelah itu okey, minta lagi. Nampak, saya cakap bukan saya, dia kata. Apa? Orang bercakap bukan orang lain. Lain. Memang mana nak sama Lain. 15 apa dengan umur Beza. Lain pada dulu. Itu yang saya Memanglah orang gambar dulu. orang tua memanglah.